Sami, nak hotspot? Weh, siapa idola korang? Komen lah. Mantap. Weh guys, simpan handphone. Cikgu disiplin on the way. Spot check. Cek apa cikgu? Cek. Cikgu tahu korang bawa handphone. Cikgu, saya tak bawa cikgu. Saya pun. Confirm tak tipu. Kalau tipu, punggung kau kelik-kelik. Kelik-kelik lah. Kau bagi tahu kat mana kau simpan handphone tu. Cikgu, selalunya kalau nak cari handphone hilang, kena call handphone yang ada nombor tu. Okey, cikgu call awak dulu Alamak, lupa silent. Okey, cikgu, saya nak balas balik call cikgu pula. Weh, cikgu dengar phone. Kantor sudah kamu. Bawa bantal peluk ke sekolah. Pula dah. Cikgu, Sami tak kena cek lagi. Dia siap ber-TikTok bawa handphone tu. Okey, cikgu nak call kamu. Nasib baik aku dah silent. Buka baju. Apa ni cikgu? Nanti perempuan nampak lah. Satu kota yang suspek dekat status tu apa? Dah, cikgu nak cek. Tak ada pula. Sihir apa kau pakai ni? Bukan cikgu, tadi tu bunyi saya lapar. Mungkin juga. So, cikgu nak gerak kelas lain dulu. Terima kasih cikgu. Sami, kau simpan mana handphone tu? Mak selalu pesan kau makanlah handphone tu. Aku tahu handphone tu sebenarnya dalam perut dia, tapi aku tak boleh buktikan. Aku nak meletup